team kita, geng kita, this is liga kita. Support ke mana-mana, this is liga kita. Sorak bola, ikut suka demi liga kita. Macam yang korang semua dah tahu, nama Mohamadu Sumareh kembali menjadi sebutan dalam kalangan penyokoh Harimau Melaya selepas aksi pembukaan Malaysia menentang Myanmar dalam saingan Piala AFF. Jika sebelum ini, ramai yang mempertikaikan sama ada pemain kelahiran Gambia itu masih layak menyarung jersey kebangsaan, kini suasananya berubah sama sekali. Hanya satu perlawanan sudah cukup untuk mengubah persepsi ramai. Di media sosial, pelbagai komen mula memenuhi ruangan Facebook, X dan TikTok. Ada yang mengatakan Prime Sumareh is back. Malah tidak kurang juga yang berpendapat inilah Sumareh yang pernah menggegarkan Asia Tenggara beberapa tahun lalu. Persoalannya, adakah kenyataan itu benar-benar berasas? Atau adakah penyokong terlalu cepat membuat kesimpulan hanya berdasarkan satu perlawanan? Itulah persoalan yang menarik untuk dibincangkan. Apa yang pasti, aksi ditampilkan Sumareh ketika membantu Malaysia menewaskan Myanmar telah mengingatkan penyokong kepada pemain yang suatu ketika dahulu menjadi antara senjata utama Harimau Melaya. Dalam perlawanan tersebut, Malaysia turun dengan misi mendapatkan 3 mata penuh. Walaupun berdepan tentangan sengit daripada Myanmar, skuad negara berjaya mempamerkan karakter yang cukup baik sehingga bangkit meraih kemenangan. Di sebalik kejayaan itu, tumpuan bukan sahaja terarah kepada Paulo Josue yang meledak 2 gol, malah turut diberikan kepada Mohamadu Sumareh yang menjadi antara watak penting dalam membentuk kemenangan tersebut. Apa yang membezakan aksi Sumareh kali ini ialah cara beliau bermain. Beliau tidak lagi sekadar berlari di bahagian sayap tanpa arah yang jelas. Sebaliknya, setiap larian mempunyai tujuan. Setiap gerakan cuba membuka ruang kepada rakan sepasukan. Setiap kali menerima bola, beliau kelihatan yakin untuk mencabar pertahanan lawan dalam situasi 1 lawan 1. Inilah perkara yang sudah lama tidak dilihat daripada pemain itu ketika bersama Harimau Melaya. Jika dilihat kembali kepada detik-detik penting perlawanan, Sumareh memainkan peranan besar dalam menghasilkan jaringan pertama Malaysia. Gerakannya di bahagian sayap membuka ruang kepada serangan yang akhirnya disudahkan dengan baik oleh Paulo Josue. Tidak cukup dengan itu, beliau sekali lagi membuktikan kepentingannya apabila memenangi sepakan penalti hasil kepantasan serta keberaniannya memasuki kawasan berbahaya lawan. Penalti tersebut sekali lagi disempurnakan oleh Paulo Josue untuk memastikan Malaysia membawa pulang 3 mata berharga. Inilah sumbangan yang selama ini diharapkan daripada Sumareh. Mungkin beliau tidak menjaringkan gol, tetapi impaknya terhadap corak permainan Malaysia cukup besar. Dalam bola sepak moden, pemain sayap bukan hanya dinilai berdasarkan jumlah jaringan semata-mata. Mereka turut dinilai melalui kemampuan mencipta peluang, menarik pertahanan lawan keluar daripada posisi asal, membuka ruang kepada rakan sepasukan dan memberi ancaman berterusan sepanjang perlawanan. Semua elemen itu berjaya dipamerkan oleh Sumareh ketika menentang Myanmar. Apa yang lebih menarik ialah bahasa tubuhnya sepanjang perlawanan. Beliau kelihatan menikmati permainan. Senyumannya selepas setiap gerakan berjaya menggambarkan keyakinan yang semakin meningkat. Walaupun beberapa kali diasak pertahanan Myanmar, beliau tetap berani meminta bola dan terus mencuba melakukan larian. Keyakinan seperti inilah yang pernah menjadi identiti Sumareh ketika berada di kemuncak prestasinya. Ramai mungkin sudah terlupa bahawa Sumareh pernah dianggap antara pemain sayap paling berbahaya di rantau Asia Tenggara. Ketika era kemuncaknya bersama Harimau Melaya, beliau sering menjadi mimpi ngeri buat pertahanan lawan. Kepantasan luar biasanya membolehkan beliau melepasi pemain pertahanan dengan mudah. Malah, banyak pasukan memilih untuk meletakkan 2 pemain bagi mengawal pergerakannya
kerana sedar ancaman yang mampu dibawanya. Ketika itu, setiap kali Malaysia melancarkan serangan balas, nama pertama yang dicari ialah Sumareh. Sebaik sahaja bola berada di kakinya, seluruh stadium akan bangun kerana menjangkakan sesuatu bakal berlaku. Sama ada beliau melakukan larian sehingga ke garisan akhir, menghantar hantaran lintang yang berkualiti ataupun mencipta peluang kepada penyerang, Sumareh sentiasa menjadi pemain yang sukar dijangka. Namun, seperti kebanyakan pemain lain, prestasi Sumareh turut melalui fasa turun naik. Selepas beberapa tahun, beliau mula berdepan pelbagai cabaran. Ada ketika beliau bergelut mendapatkan minit permainan di peringkat kelab. Ada parasnya, kecederaan mengganggu rentak. Tidak kurang juga kritikan daripada penyokong yang merasakan beliau sudah tidak lagi memiliki kepantasan seperti dahulu. Sedikit demi sedikit, aura Sumareh seakan-akan mula